Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komando padu. Ini war cry yang mahu. Okay, saya nak cerita pagi ni kepada sahabat sekalian di sana tentang Op Gube 2. Ini hasil daripada saya berjumpa dengan Pak Gani dengan Cik Husin sendiri. Orang yang betul-betul get involved dalam Ops tu. Jadi, saya kongsikan dengan sahabat semua kat luar sana. Okay. Op Gube 2 ni kan, dia sebenarnya operasi militeri. Dia panggil framework operation lah, kita kata. British punya letak untuk menangani komunis kan. Maksud dia, daripada infanteri luar tu dah koden dah. Koden tu dibuat kepungan. Askar Melayu, artileri, semua sekali, ketumbukan tentera darat. Okay. Jadi, Camp Gube ni dia jadi sebagai FOB, Forward Operational Base ataupun Forward Operation Base, iaitu pengkalan hadapan. Okay, hampa bayangkan satu rumah, okay, anggota PDRM nak kepung, dalam tu ada pengganas, penjenayah katakan. Jadi dalam rumah tu, geng-geng penembak tepat apa semua tu, sniper semua dah ambil kedudukan dah. Daripada tim UTK lah, selalunya UTK lah yang akan gempur dalam bilik tu. Rumah tu pun sama. Tapi yang perimeter keliling kepungan tu, dia ada beberapa lapis kepungan. Okey, macam dengan Al-Maunah, Regimen 11 Gerahas pergi serbu atas Bukit Jendalik tu. Keliling tu dikoden oleh Regimen 21 Komando. Masa tu CEO dia Brigadier General Fadil lah, Major General Fadil, Datuk Fadil lah. Okey, masa dia CEO. Jadi, hampa kena faham lah tentang Op Gube. Okey, lak mulut Ustaz. Lihat keluar ke tepi ni. Okey, jadi cerita pasal Op Gube. Op Gube di camp di hutan Gube lah, hutan Gube sempadan Thailand. Kenapa Op Gube ni agak menjadi sukar lah? Menjadi sukar sebab pengganas komunis camp dia ni kan, dia letak betul-betul atas sempadan Malaysia Thailand. Jadi kat sini dia ada sedikit sensitivity. Sensitivity. Heli kita turun nak landing kan, komando-komando tu kan, boleh nampak tu sebang sana tu ada tembakan, heli kita ditembak. Okey lah, cerita apa. Jadi cerita Op Gube 2 ni yang saya nak ceritakan apa, Regimen 21 Komando X-Ray Squadron. Squadron X-Ray. Kalau pergi dekat GGK, dekat Camp Singa Udang sana kan, hampa kau tengok macam-macam. Ada Yankee Squadron, ada X-Ray Squadron, ada Zulu Squadron. Masing-masing ada bintang. Satu bintang makna dia satu pengganas komunis yang lepas dah jimatkan. X-Ray tak sia-sia 50 bintang lebih lah. X-Ray paling banyak sekali lah. Satu RGKM masa zaman dulu lah, zaman komunis dulu. Jadi bila dekat kawasan Gube tu sendiri, Gube Kedah tu sendiri kan, diletakkan Camp Gube tu, Camp Gube sebagai Forward Operational Base, FOB, okay? Ataupun FFB. Dalam komando kami panggil FFB, Forward Firm Base, pengkalan hadapan. Forward Firm Base komando, kalau ikut FFB komando, rapat dengan musuh, kadang-kadang behind enemy line, duduk di belakang musuh, ataupun jarak dia sangat rapat. Dia punya tips dia, selamat daripada senjata MGKA ataupun support weapon enemy lah. Berapa kilo? 1 kilo, dia punya senapan boleh pergi. Tapi dalam hutan, FFB kita rapat, mudah kita nak launch next operation. Okay, faham cakap tu dah. Jadi bila kata Op Gube ni kan, sebab dia duduk di Kedah, dia di bawah Brigade Commander Kedah pada ketika itu. Panglima Brigade pada ketika itu. Kedah masa tu, kalau kata Sungai Petani ni 6 Brigade lah, mungkin Panglima 6 Brigade lah. Jadi Panglima sudah datang ke Camp Gube. Dia bagi tahu kata operasi tentera darat ni memerlukan tindakan segera untuk search, clearkan on the ground pengkalan komunis yang sangat besar. Pengkalan komunis yang sangat besar. Kalau hampa pergi belah wing, hampa pergi ke sana kan, saya sendiri tak pernah pergi, hampa pergi tengok terowong komunis. Bayang orang panggil kan dulu kan, bakal lalu masuk terowong tu, tembus ke negara jiran. Jadi inilah Op Gube ni, dia complicated sikit. Kapten Makun sampai operasi kan bantarat masuk ke kawasan Seberang kan. Jadi kat situ kan orang kata ada diplomatik punya isu. Kita nak serbu tak boleh, kita tak boleh nak cross, hampa tak?
Jadi kadang-kadang kita tak tahu siapa pro kita, siapa kontra dengan kita, siapa bersekongkol dengan mereka. Jadi tu saya kata complicated. Okey, jadi Panglima pun datang lah. Panglima datang ke kem Gubir tu, tanya komando. Okey, komando masa tu Major Raja Sekaran, CO ke OC, masa tu dia OC, X-Ray Squadron. OC ni Officer Commanding, pegawai pemerintah. OC Squadron X-Ray tu sendiri jumpa beritahu kata kita kena clearkan juga kem Gubir ni kan. Sebab F4 dah tibai dah ni. F4 dah tibai, lepas tu artillery pun tibai, semua tibai daripada jauh-jauh, tapak bateri ni, gun position artillery yang akan tembak hantam ke kawasan tu dipanggil barrage. Barrage ni kita pantai fully concentration of force F4 tiba-tiba, tapi need to be clear with on the ground by physically. Makna dia hang kena clear secara fizikal, make sure. Bayangkan Cik Husin dengan Pak Akuk bagi tahu camp tu dipasang dengan 7,000 bobby trap. Apa berani pergi weh? Jadi bila Panglima datang, bagi tahu kata komando korang semua SS Squadron dia ada perlu pergi ni lah kan. Jadi yang pertama sekali apa mereka buat tahu? Mereka pilih geng bujang. Okay, first kali dia volunteer tau. Okay, siapa volunteer nak pergi? Ramai volunteer nak pergi, betul tak? Jadi bila dia tapis buat tapisan, bagi bujang lu pergi. Hampa pergi tu memang hampa tak balik lah kan. Kita nak pergi kawasan, contoh kawasan hampa nak pergi tempat orang hia pun hampa takut, betul tak? Negara hampa sendiri ni, bukan negara orang. Nak masuk Cokit pun hampa takut. Hampa nak pergi Bukit Bintang pun hampa takut. Buat cerita pasal sini kan. Tambah hampa nak masuk dalam hutan, camp dia weh macam dengan sarang ketebuan, hampa nak jolok, betul tak? Hampa dah tiba dah ketebuan tu, betul hampa nak turun. Hampa ingat mereka tu berjuang hingga tisisan darah terawal. Mereka pun dahsyat juga, betul tak? Sebuah ni cerita pasal perjuangan. Jadi apa yang berlaku adalah Cik Husin dengan Pak Akuk ni bujang masa tu. Jadi mereka volunteer masa tu. Tak silap-silap 45 ke 55 orang yang pergi. Mereka nak ambil 3 tim saja. Tim 1 Mat Jantan, tim 2 Pak Akuk, tim 3 Cik Husin. 15. Lebih kurang berapa? 45 orang pergi, turun dengan heli pukul 8 ke pukul 9 pagi. Lepas turun daripada kem Gubir tu kan, kem Gubir tu heli pick up mereka turun. Masa heli mai pun kena tembak dah, betul tak? Berani turun lah, apa berani turun lah tu dia cakap kat bawah tu, betul tak? Kan, tembak, heli pun kena tembak. Turun pakai repelling, turun dengan tali yang boleh tengok tu kan. Tu kita kata repelling ni pengakak pun boleh buat, cadek remaja sekolah boleh buat. Dia macam tu lah, tu salah satu teknik turun dengan repelling. Bila turun dengan repelling kan, jadi nak cerita balik yang 45 orang tu volunteer yang nak kahwin tu diketepikan bagi yang bujang. Semua kan pergi kan, sebab pergi ni mungkin pergi tak kembali lah. Pak Akuk kata 13 orang meninggal. Jadi bila daripada naik heli, mereka turun mereka turun ke kem Gubir tu ke situ. Mereka turun heli yang Pak Akuk turun ni, hampa tahu kat mana? Dekat gelanggang bola keranjang basketball. Kem tu besar Saya dulu orang cerita kat saya lah kan. Orang cerita kat saya kata di dalam tu ada classroom bilik darjah. Dalam tu ada court bola keranjang. Aku pun macam mana betul kali. Lepas tebuk pun tak? Tebuk lepas buat terowong. Kalau kita masuk kita akan orang kata tersesat lah. Kalau hampa tak ada plan itu kan. Saya mungkin satu hari saya buat video, saya masuk ke terowong kat Weng tu, kem Gubir tu, masuk boleh share kan, saya boleh faham cerita dia kan. Jadi sampailah ke negara jiran tembus sana lah kem Pak Akuk turun dekat gelanggang. Bukan gelanggang hampa nak tengok macam basketball yang sekolah-sekolah Cina tu, tak ada kan. Gelanggang basketball, ni gelanggang basketball. Macam tu lah, dalam lautan. Jadi kan bila turun 3 tim, hampa ingat 15. Turun Mak Jantan, Pak Akuk, Cik Husin. 3 tim, 15 sana. Nak clear kawasan physically dengan ada lebih kurang 7,000 bobby trap. Ork Gubir ni kalau hampa type dalam internet, dia akan keluar cerita soal Ork Gubir. Saya cerita ke hampa direct dengan hampa. Saya terima daripada Pak Akuk dengan Cik Husin yang terlibat. Cerita share dengan hampa
Okey. Lepas tu, bila turun, benda ni berlaku pagi lah, 8 ke 9 pagi lah. Bila turun semua, lepas buat lah aktiviti dia, lepas perang clear by physically lah. Yang mana booby trap bukan semua. Semua yang 45 orang tu semua dilatih untuk pengendalian bahan letupan. Cuma apa tahu tak, kadang-kadang kita belajar macam ni kan. Kita belajar macam ni, kita terikut dengan satu contohnya Swiss. Swiss ada pijakan, tekanan, ada langgaran, wire. Lepas tu macam-macam je Swiss. Pelajaran mereka macam lain. Pelajaran mereka, sini tekan Swiss, hampa tekan pijak ataupun hampa langgar ataupun hampa berlaku tarikan, sana akan meletup. Itu pelajaran dia. Okey. Faham sangat tu lah. Jadi aplikasi tu, pasal tu pengalaman ni penting. Jadi mereka pergi, letupan pertama, boom, kena grup mak jantan. Masa tu mencari Allahu Akbar. Amin parut, sebut Allahu Akbar. Kawan-kawan yang lain dengar, mereka duduk dekat-dekat, mereka tak duduk jauh. Amin kena dah. Amin parut kena dah. Sebenarnya bukan amin kena, mak jantan kena. Okay, grup mak jantan kena. Mak jantan dah arwah dah. Yang kedua pula, boom, bertuk lagi. Siapa kena? Cik Husin kena. Cik Husin Mahbeb, yang gambar video sebelum ni sebab Putui kaki dia akan melambung 1 meter. Cik Husin kata melambung 1 meter. Cik Husin kena pula kan. Bila Cik Husin kena, hampa tak nak Cik Husin dengan Pak Akub ni kan, orang kata kalau komando kata badi tai ni, tidur sebantai, mimpi yang sama daripada awal lepas sampai sekarang lepas. Nanti kalau panjang umur aku akan bertemukan lepas dua. Hampa tengok macam mana pertemuan lepas tu. Aku akan rakam, aku akan share dengan hampa kalau nak tengok setiap kawan komando sampai mati ya. Jadi Cik Husin kena. Bila Cik Husin kena kan, Pak Akub nak tolong Cik Husin. Tak tolong Cik Husin. Sempat lagi lah lepas kata, lepas melawak antara aku boleh dah 2,000. Bayangkan boleh melawak lagi tu. Kaki dah kudung. Yalah boleh dah 2,000 ringgit kan. Kaki kudung masa tu tak lawak lagi masa tu tak. Hati tu kita tak tahulah siapa kan. Saya komando, saya special forces ni, saya faham lah lawak macam tu kan. Kalau share dengan orang luar ni agak terkejut sikit lah kan. Jadi Cik Husin kena. Bila Cik Husin kena, Pak Akub nak tolong Cik Husin bawa, nak letak dia dekat pangkin, tak? Dekat pangkin buluh. Kita bukannya sembrono ya, kita nak letak. Kalau dah terlampau booby trap, terlampau banyak sangat sampai 7,000, kita clear lama-lama. Kita orang kata sense of urgency. Kita punya tu agak dengan kepenatan kita bersemua, dengan tekanan bersemua kan. Jadi penumpuan kita agak ni. Jadi Pak Akub bila nak tak tunggu, dia katakan, dia tunjuk wire. Wire. Okay, nampak ada wire kan. Nampak bahan letupan dekat situ. Jadi Pak Akub kata apa? Pak Akub kata tak apa, hampa tunggu sat. Nak selamatkan kawan dia ni. Okay, nak selamat Cik Husin ni kan. Tunggu sat, dia nak pergi clear. Kawan-kawan kata hati-hati Kok. Biar Kok, jangan Kok, kita pergi talent. Kita kata tak apa. Ya Pak Akub kata tak apa. Dia kata kan, mati seorang, jimat 14. Aku dah heran apa maksud dia mati seorang, jimat 14 antara. Makna dia Pak Akub kata okay, apa semua pergi sana. Dia nak clearkan letupan tu kan. Aku mati tak apa, janji 14 hampa selamat. Itu makna dia mati satu, selamat 14. Jadi bila pergi Pak Akub kendalikan senjata. Pasal tu saya cakap, bahan letupan lepa dengan kita punya lain. Kita kalau kita potong wire merah, kita deactivate. Kalau komunis potong wire merah, kita aktifkan dia, letup, maka boleh keluar letupan. Jadi kat situ kita school of thought ataupun doktrin letupan ni tak sama lah. Saya asas letupan saya tahulah, saya belilah pasang kan, saya tahulah alat-alat dia tu. Jadi disebabkan macam tu, kita itulah yang kena pada Pak Akub. Kadang-kadang kan Pak Akub katakan pegang letupan kat sini, tapi switch kat sana ada orang terpijak apa semua meletup kat tangan dia. Itu yang kudung di tangan dia tu. Mata dia kena agak, betul tak? Mata dia kena agak. Bila dia kena kan, bila dia kena, lepas tu ada lagi seorang sahak PGB, tak siap orang Perak. Sahak PGB kan, nampak ada satu briefcase. Dalam briefcase tu ada letupan, ada bahan-bahan letupan, betul tak? Sahak kata apa? Tak apa. Sahak kata dipendekkan cerita dan dia sudah buka briefcase tu kan, dan nasib baik dia, apa tak? Nasib dah baik apa dia dah, apa tahu? Tak meletup.
benda tu dah dicas dah, eksplosif tu kan, tapi tak meletup kan. Orang heran lah kan, macam mana sahak ni berani dia buka tak meletup kan. Jadi dia kata, kalau hampa nak tahu apa alam-alam dah, hampa main jumpa aku. Aku tak share kat dalam ni lah kan, macam yang Islam lah yang Islam. Jadi macam tu lah. Kalau kita nak tahu cerita-cerita macam ni kan. Okey, habis pada tu, apa tak, semua bawa pergilah. Ramai yang kena. Kalau ikut isteri Pak Husin cerita, makcik cerita masa saya interview dia kan, cerita isteri Pak Husin, saya buat interview Pak Husin kan. Dia pergi tu, masa dia pergi daripada Melaka, orang bagi tahu Pak Husin dah kena kan. Pak Husin masa kena totom, aku dah kena. Dia kata, hampa kawan-kawan hati-hati badi, hati-hati aku dah kena, dia kata kan. Jadi makcik pun daripada Melaka main ke hospital Lostak. Hospital besar Lostak yang lama tu, betul tak? Dia kata tengok tu dia ramainya tu. Ramai yang tempat yang kata-kata. Makcik pun pergi kat suami lah Pak Husin lah kan. Pergi ke Pak Husin kan, pergi tengok mana ada ramai kena lah. Ramai kena. Jadi kan, apa yang saya nak cerita seterusnya pada hampa, betul tak Abah? Cik Husin dengan Pak Akuk duduk dekat. Aku hilang tangan, hang hilang kaki. Elok dia kata kan. Jadi mana-mana lepas nak pergi jemputan apa-apa, lepas dua sampai Badi sampai law ni, tak nak hampir dah. Weh Husin, hampir dah. Aku tak pergi lah. Aku tak pergi lah. Ni Pak Akuk cerita kat aku sendiri ni, betul tak? Keakraban, kebaikan dia tu kan. Jadi masa Cik Husin duduk di hospital, bapa kepada Pak Akuk ni yang jaga Cik Husin. Kan tersentuh kita tengok kan, pasal perjuangan lepa, pasal setia kawal lepa kan. Ni cerita komando lah, cerita pasal komando kan. Jadi kan, apa kesimpulan yang saya boleh buat, betul tak kan? Apa yang saya boleh buat, hamba boleh buat yang saya boleh buat kan, adalah hamba tak, hamba nak dapat sesuatu semangat, hamba nak dapat satu, orang kata apa, daya juang, hamba nak dapat satu keberanian, hamba nak dapat satu kekuatan, hamba nak dapat satu kemahiran, hamba nak dapat satu, orang kata apa, satu benda-benda yang fighter punya komponen ni kan. Hamba kena melalui satu proses yang teruk, betul tak? Bukan senang-senang lah. Senang nak ambil kan, macam beli derayan ni sekilo apa ni, RM5, ni hak ni RM7. Pasal hak ni mahal, hak ni murah. Bukan macam tu, betul tak? Bukan macam makan pulut pelam kan. Kena harung lah kan. Saya cakap pada diri saya sendiri kan, betul tak? Hidup kita di dunia ni kan. Jadi cerita-cerita macam ni saya hidangkan kepada hampa. Saya cerita kat hampa lebih kurang dalam RM1.5 lah. Tapi aku sendiri ni pergi jumpa orang tua ni kan, aku dapat RM2.5, lebih RM1 pada hampa lah, sebab bertemu direct. Sama juga hampa kalau nak bertemu, nak dapat RM1.5 penuh, main jumpa aku direct, ceritalah kat hampa kan, daripada hati kan. Jadi nak cerita dia macam itulah, jalan cerita dia kan. Jadi kadang-kadang kan, kalau orang kata komando ni kan, kalau kita tengok kan, golongan-golongan yang putih tangan, putih kaki, yang buta kan, tahun 70-an, ya bayangkanlah lepak Gubin tahun 76. Bukannya ramai pun, betul tak? Bukannya ramai pun, tak ramai. Orang yang ada kan. Mungkin orang dia kata, gaji kami dulu sebulan RM60, gaji kami dulu sebulan RM90. Pak Akuk cakap, nak lebih masuk komando. Masuk komando dapatlah RM150. Allowance komando. Saya masuk komando sebab saya nak allowance. Masa saya, gaji saya masa tu RM700 tahun 98. Gaji kadet. Lepas tu bila dah commission, dapat lieutenant muda, gaji saya dalam RM900. Aku nak komando lebih, aku masuk komando. Duit lebih, masuk komando. Pergi kursus basic komando, dapat Green Berry, dapatlah allowance komando. Allowance komando masa tu RM375, dapatlah tambah RM375. Jadi kan tak tahu pun sebab nak allowance lebih. Jadi apa yang saya nak cerita di sini kan, kalau kita tengok kan, golongan-golongan ni yang veteran-veteran ni, lepas ni high impact ni kan. Jadi kita boleh gunakan mereka ni untuk memberi impact yang besar kepada mana? Pada kebanyakan mereka cerita mereka nak bagi semangat kepada generasi muda. Belia-belia kita, hampa kalau hampa tak tahu sejarah, mampu apa? Hampa ingat ada seorang ahli politik, keram betul lah, aku sakit hati ni kan. Politik bukan bangsa Melayu, dia katakan Melayu ni kan, hampa kena pecahkan daripada 5. Hampa lupakan dia punya sejarah, hampa bagi dia sama dia bergaduh.
Apa benda. Lepas tu jadi 5-5 tumbuk pedang dia, kita tendang dia macam kita push dia. Oh, itu aku ingat gitu. Melayu Pukimak kan, hamba jangan lupa weh. Hamba jangan lupa, betul tak, benda-benda macam ni kan. Mahathir cakap tu betul lah, Melayu mudah lupa kan. Jadi di sebalik semangat kita ni merdeka, betul tak kan. Kalau hamba tak pertahankan negara, siapa lagi nak pertahan kan. Hampa orang tu buat macam-macam kat kita, hampa boleh lupa kan. Dia bagi kat hampa gula-gula sikit, hampa boleh lupa. Ini kata jati diri kan. Jati diri hampa kena ingat lah tau, apa yang berlaku pada kita kan. Kalau kita nak masuk politik, aku tak puas hati macam ni kan. Ahli politik ni kan, politik ni semua ni kan, hang berkhidmat satu penggal yang hang dapat pencen sampai ke beribu, puluh ribu, tu tak? Ada akal kan, tu tak? Kan? Hang patut pulun sangat nak jadi politician ni kan. Apa bukannya nak bekerja menteri apa semua kan. Berdukan parti yang payah lah ni makin menjadi, betul tak kan? Makin menjadi ni kan. Kita sepenuh hari kemerdekaan ni hampa kena ada perasaan cinta negara, betul tak? Kan, askar-askar ni tinggalkan anak bini ni, aku cerita kat hampa kan, duk mampu lautan tu, cakap pun bisik, nak makan pun susah, nak berak, nak kencing pun payah, betul tak kan? Pertahankan negara kan. Apa yang ada kuasa ke atas ni, apa buat ikut suka apa ya, betul tak? Macam Sanusi kita kepala bapak, tu kan. Jadi kita kena sedar lah, betul tak kan? Kita kena sedar. Aku anak yang pertama, bini aku beranak, betul tak? Aku duduk tengah laut tu, kat Sabah, buat aku terbalik. Tu Panglima 6 Brigade, Brigadier General Datuk Fauzi Sulaiman, 3515535. Sorry, 5151. Nombor tentera dia masa tu bawa ketua kumpulan, aku Lieutenant Buddha. Buat kami terbalik, betul tak, pukul 2-3 pagi daripada Pulau Nunuyan Laut, daripada Pulau Bahala nak pergi Nunuyan Laut, betul tak, naik buat getah terbalik, betul tak. Masa tu bini aku tengah beranak tu, kalau start kan. Yang kedua, anak yang kedua aku tak ada. Masa tu bini aku kata, abang, anak dah nampak kepala dah bang. Bini nak pergi tanah, rasa nak terkencing. Orang nak beranak, dia nak terkencing, betul tak. Dia rasa nak terkencing, bini tengok, bang, anak dah nampak kepala dah. Okey, tak apa. Tunggu, tahan. Nanti abang uruskan. Anak yang kedua, betul tak kan. Anak yang ketiga aku tak ingat dah. Jarang lah anak aku ada ni, bila bini aku beranak ni, betul tak kan. Aku duduk lah datu kan, hari raya apa seronok lah kan anak bini apa. Aku duduk lah datu tu dekat Teluk Eden, betul tak, dekat Gulf of Eden. Selamat tebusan 59 orang yang kena kapal hijack kapal. Kata tu malam raya kami nak serbu kapal tu, yang Lanun Somalia tawan tu kan. Banyak lah aku nak cerita, bukan aku saja, betul tak, tentera-tentera ni kan. Bila kita semangat kemerdekaan, hampa jangan lupa orang yang macam ni, betul tak kan. Jangan lupa orang yang putih tangan, kudung kaki apa semua, meneruskan hidup ni, betul tak kan. Dihina orang lah apa semua kan. Orang kata kan, ini cari makan lah apa semua, tak kena kat hampa kan. Macam tu lah kan. Hampa boleh kata askar ni bangang, betul tak. Tunggulah hang jatuh nanti kalau hang kata askar ni bangang kan. Roh-roh orang Melayu berkorban sana ke sumpah kan. Hang boleh kata askar ni bangang, bloody idiot. Aku geram je lah. Hang nak kata aku bangang tak apa, jangan kata askar bangang weh, lahanat kan. Aku tak boleh lah benda-benda bodoh macam ni kan. Jadi nak cerita pasal pengorbanan tentera hari kemerdekaan ni kan, macam tu supaya hangpa tahu lah. Hangpa tahu orang tua-tua ni, dia pada umur 77 tahun. Pak Gani tu tak 84 tahun. Pak Akuk Kudung tu kan 74 tahun. Berapa lama lagi depan nak ada, tak, kalau hangpa tak ambil orang macam ni jadikan sebagai apa tau, macam orang putih buat tu. Dia punya veteran dia, betul tak? Bagi satu impact yang kuat kepada masyarakat ni impact kuat pada masyarakat. Orang ni masih berperanan, bukan lepas nak duit pun, betul tak? Aku dah cakap dah video aku kan, duit banyak mana pun tak cukup, betul tak kan. Duit banyak mana pun tak cukup. Orang kata kan, pedik sangat kalau hang benar renovate rumah dia, betul tak? Bagi orang panggil apa, satu CSR yang mendatangkan high impact. Grup-grup ni high impact, hampir cari pak penakan hang ada putih kaki kerana kena bobby track komunis. Ada hang punya tok ne hang, tok wan hang apa kena tembak tu, buah airport semua ada. Putih kaki putih tangan ada, buta mata ada. Payah nak jumpa, betul tak? Jadi golongan yang minoriti ni gunakan diorang sebagai simbol. Zaman sekarang kan moden kan.
Apa duduk kat atas tu, Menteri Komunikasi apa semua ada, hebat-hebat apa semua kan. Hang boleh kontrol semua media-media kan, apa semua kan. Hang petik jari tu ya. Buat projek ni bagi yang veteran-veteran komando ni, hang tahu tak? Aku nak cerita hang Pak Akop tu, dia ada Red Berry tau. Red Berry Kopassus. Nanti aku cerita dalam video aku. Bukan sembarangan orang, tahu tak kan? Hang kalau basic komando hang pergi, aku ingat 3 hari hang dah lari dah, hang tak tahan ya. Hang tak tahan 3 hari aku bagi hang, bukan 3 bulan. 3 hari hang pergi berlari, baru berlari sebelum makan, berlari tengah hari hang dah surrender dah. Belum yang dah sembat lagi kan, hang belum kenal lagi yang teruk-teruk kan, maka dunia apa semua kan. Jadi kita jangan membandingkan Special Forces mana, Special Forces mana. Special Forces ni sama ya, di dunia ni semua sebagus lah. Hampa jangan lupa sama polis, PDRM, polis di Raja Malaysia lah. Tinggal nak bini pakai kenderaan sendiri, pergi kerja apa semua kan. Itu semua pasukan-pasukan keselamatan, Special Brand kan, Force 136 kita katakan, yang golongan-golongan yang high position, yang tersembunyi kan. Bila tersembunyi hilang tu apa bukan nak ambil inisiatif pun nak cari jejak orang macam ni apa semua kan, kempen sebab hari kemerdekaan. Kalau tak nak lepak, kita tak duduk senang sampai sekarang macam ni. Ingat tau, pasukan keselamatan yang orang asli jadi Snowy Park punya tracker, semua macam tu lah kan. Kadang-kadang kita perlu benda ni dihighlightkan. Aku ni diri sendiri setakat ni je lah kan. Tak tu sajalah, emosi sikit lah. Dia pelan-pelan lah, emosi tu akan datang sendiri. Nak reka-reka nanti dia datang sendiri lah. Okay, kita sama-sama support veteran kita ni. Itu saja. Saya akan kat sikit pengetahuan ataupun nasihat-nasihat dia yang berguna lah. Maksudnya ada sangat berguna lah. Macam mana ni, kita ada 5 orang anak. Ini nakai, macam mana ni nakai ni? Nakai buah tak pergi sekolah, ponting sekolah sebulan, dia pergi 5 hari 7 hari saja kan. Kita sebagai bapa ni macam mana kan? Ataupun kita sebagai anak tu sendiri rasa kan, macam mana kita ni? Pak aku cakap apa? Anak tu macam jari. 5 orang tu macam 5 jari. Anak sulung, anak nombor 2, anak 3, anak 4, anak nombor 5. Hilang satu, mana sempurna? Pak aku tahu lah weh, dia cakap benda ni sebab dia hidup dah 50 tahun tanpa jari. Dia tahu dia sensitif tentang jari. Jadi kan, bila jari anak ni macam jari, macam mana sekalipun kita mesti satu jari. Dengan kita, jangan kita terpilih kasih jari ni buah cincin emas, lalu kena jagalah jari ni. Jari ni selalu duk petik kita kan, kena jaga jari ni. Apa jangan dalam keluarga apa jangan nak pilih-pilih kasih anak-anak semua ni nanti tak baik nak cakap pilih-pilih kasih ni tak baik. Anak semua sama InsyaAllah. Tu je lah perkongsian sebelum nak buka ni. Pun matahari tak panas ni. Komando kalau panas boleh tahan ni kan, dia kalah tak sejuk lah. Duk lekon cari dia lena kan. Pasal tu boleh kami kalau kat Gunung Ledang kan, Gunung Ledang rendam pukul 2-3 pagi kan, boleh membuta boleh lena, betul tak kan? Sebab kalah dengan sejuk kan. Panas ni, kalau nak kata panas ni bolehlah tahan sikit daripada sejuk cari dia lena, sejuk tak tahan. Okay, sekian dulu, terima kasih. Mohon maaf lah terlajak kata. Kalau lajak kata boleh diundur bagaikan lajak perahu. Okay, terima kasih. Terus support channel saya, Command Endo. Terima kasih.